Okey, 3126 km dah net. Servis dulu. Okey. Ini kita akan servis menggunakan Petronas Sprinter F700 ya. Okey. Senang je, kita kena buka nak bawah ni. Ini 19 mm. Dan ini 3 biji lah untuk oil filter dia. Okey. Buka, kita drain dulu, and then kita akan servis dia lah. Okay, jom kita buka. Okey, kita dah buka ke bawah ni dengan drain ni. Ini dia punya nak bawah ni, 19, dan juga filter bawah. Okey, kita buka gini supaya dia minyak dia turun. Okay, drain je habis, lepas tu kita buka ni. Okey, kita lap bersih-bersih ni dengan kain. Lepas tu kita pun lap juga sini, bersihkan dia. Okey, baru kita pasang lah. Pasang ni, pasang kita punya oil filter sini. Okey, kita dah pasang ni oil filter ni. Okay, dah kemas dah. Ketat, jangan terlalu ketat lah. Cuma kita tunggu drain sikit supaya minyak ni dah siap kita pasang. Siap kita pasang. Jangan lupa kita setting dekat atas ni. Okey, tadi saya dah setting. Sekarang ni 34,942 km. Okey, dah setting ya. Kosong. Balik semula dah senang. Kalau 3,000 nanti baru kita servis lah. Trip 1, trip 2 pun sama juga. Saya dah setting, dah reset balik lah, supaya kita senang ingat. Okey, itu saja. Siap kita servis.